Isham Jalil telah memberikan reaksinya melalui satu hantaran di Facebook selepas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengkritik pihak-pihak tertentu yang terus-menerus mengungkit kenyataan lamanya mengenai penurunan harga minyak. Anwar berpendapat bahawa usaha untuk mengulang kenyataan hari ini menang, esok minyak turun tanpa melihat konteks yang sebenar adalah percubaan untuk mengelirukan masyarakat demi kepentingan politik sempit. Kamu ini tak baca fakta atau buta huruf ke? Kenyataan itu dibuat ketika harga minyak di Arab Saudi sekitar 50 sen, tapi sekarang kita RM1.99. Kalau fakta tak diambil kira, yang ada hanya politik picisan yang memperbodohkan rakyat, ujar Anwar. Sebagai respons, Hisham menyatakan bahawa Anwar menyifatkan rakyat yang mengkritik kenaikan harga minyak sebagai buta huruf dan kurang cerdik. Hisham menegaskan bahawa kenyataan mengenai penurunan harga minyak itu bukan kenyataan lama dan menegur Anwar agar tidak menipu. Kamu kata minyak tak turun sebab kamu tak jadi PM pada bulan Julai 2022, hanya 4 bulan sebelum kamu jadi PM. Itu bukan kenyataan lama tahun 2008, Anwar. Jangan menipu. Hisham juga mencabar Anwar mengenai soal rasuah dan mafia korporat serta mendesak beliau untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Bloomberg jika beliau benar-benar serius. Pergi saman Bloomberg, Anwar. Kamu takut sangat nak pergi mahkamah. Kes Yusof Rauda pun kamu takut. Ini kan pula nak saman Bloomberg. Hisham mengakhiri hantaran tersebut dengan menyatakan bahawa Anwar adalah seorang PM yang hanya pandai bercakap dan mudah koyak. Dulu masa dia jadi pembangkang, dia kata lain dan function. Oleh itu, kali ini kita kembalikan dia sebagai pembangkang semula. Anwar PM sepenggal sudah cukup menekan rakyat.